Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak ajar korang cara-cara nak buat table ataupun nama lain ada orang panggil box. Okey. First kali untuk Word korang kena pergi dekat insert, dekat sini insert, jangan pergi dekat design pula. Lepas tu bawah insert tu ada satu kotak dia panggil table, korang boleh tengok dekat situ. Dan klik dekat table itu. Okey, dekat table ini korang boleh pilih berapa kotak korang punya nak buka. Okey. Dia ada satu kotak, dua kotak, tiga kotak dan empat kotak, lima kotak dan seterusnya. Okey, korang boleh klik. Okey. Jangan pergi dekat design pula. Nanti lain pula jadi. Okey. Lepas tu korang boleh klik dan dia akan muncul dekat korang punya muka depan Word lah. Okey. Lepas tu korang tekan je. Tu je lah. Tu je lah aku nak ajar. Nanti lepas ni aku akan ajar lebih lagi. Tekan dekat sini. Okey. Bila tekan dekat situ, dia akan muncul lah dekat ni. Dekat korang punya muka depan tu. Okey. Itulah saja guys. Nanti ada lagi aku bagi tahu. Korang jangan lupa follow aku, subscribe. Okey, bye bye. Assalamualaikum.